Guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar korang? Semakin hari semakin teruk lawak dia, kan? Dia kan, bukan nak kata lah, bila rahmat tu dah tak ada, kan, apa dia cakap, apa dia buat, semuanya umpama dia tu menggali kubur dia sendiri. Kisah ataupun aku nak react sikit pasal ada satu video aku tengok pasal macam mana T20 this lady mengamuk gila dalam dia punya thread tu pasal yelah Non lah, pasal Non punya statement mengatakan nak tarik T20 punya subsidi, kan. So actually kalau kita fikirkan, kan, kau fikir macam ni lah, sebenarnya kita tak sepatutnya ada B40, M40, T20, tak payah. Kau faham tak? Benda yang mengadakan benda ni adalah dibingaikan oleh tu Rafizi tu, kan. Rafizi tu yang paling bingai sekali, yang categorizekan manusia-manusia yang dekat Malaysia yang dipanggil sebagai rakyat Malaysia, tapi dia jadi macam kasta, kau tahu tak? Dia technically benda ni macam kasta lah. Dia nak kastakan kita, okay? Dia kata kau miskin, okay, kita tak panggil kau miskin, kita panggil kau B40. Lepas tu kau golongan kerja yang ada pendapatan, yang boleh afford ni, okay, kita panggil kau M40. Padahal orang biasa. Okay, T20, kalau kau cakap pasal T20 ni, dia ada banyak kategori weh. Okay, just because kau boleh pakai 2 biji kereta, kau dah consider T20. Come on lah, kan? Government ni buat benda apa pun, yang mana yang depan mata hidung dia je dia nampak. Okay, so isu dia sekarang, apa yang kakak tu aku ada share dekat dalam aku punya status. Korang nak tengok video tu boleh tengok dekat aku punya status. Aku nak react pasal benda ni sebab apa? Sebab ia punya very important. You see, bila dia sebut, dia kata dia sambut baik cadangan untuk buangkan subsidi T20 tu, sebenarnya apa guys? Sebenarnya diorang ni dah tak tahu punca. Faham tak? Diorang ni dah tak tahu punca, dah tak tahu apa nak buat dah. Dia dah tak tahu. Faham tak? Hari tu kelentong, kantoi. Kelentong, kantoi. Diorang dah macam tu. Diorang dah come to a point whereby bila diorang kelentong, diorang kantoi. Kalau diorang cakap, diorang bohong. Bila diorang sebut something, diorang pluck the figure from the sky. Faham tak? So bila buat macam tu, orang dah pelan lama perang marah. So dia tengah cari cara, okay, dengan keadaan yang pagi ni ada news, kan. Tengok apa promo gitu, kan. Yang diorang punya askar-askar diorang ni, yang duk tibai dia panggil apa, troopers, kan. Troopers diorang yang tak dapat gajinya, kan. So all this thing is currently boiling. Faham tak? Bila dia boiling, diorang ni akan react lah benda-benda ni. Diorang akan cari jalan. Macam mana kita nak buat ni, kan? Macam mana kita nak bagi orang-orang yang bawah-bawahan ni rasa macam terpelihara. So dia kata, kalau kita ambil daripada T20, B40 banyak, T20 ni sikit. Itulah dia kesilapan diorang. Okay, itu kesilapan diorang. Dia tak tahu yang sebenarnya yang menyokong dia ni adalah orang-orang yang datang daripada level-level, dari semua level. Kau bagi penyakit dekat T20 tu akan make sure kawan-kawan dia yang M40 pun sekarang ni dah jadi B40. Okay, yang B40 tu saya kira yang kononnya ni, kan, yang kata yang susah ni dah teruk lah sekarang ni, dengan keadaan bawa dapat 200 liter je, dia dah turunkan. Lepas tu dia buatkan segala-gala lah, kan. Apa benda yang dia buat sekarang ni semua menyakitkan jiwa. Okay, tu tak boleh cakap lagi yang kau duduk dengan aku, kan. Aku personal experience ni, aku sendiri ni, dalam keluarga aku ada juga, kan. Geng-geng PKR ni ada. Okay, geng-geng yang duk sedut belakang Non tu ada, kan. Bila kita cakap something, soalan dia tanya macam ni, apa solution dia? Bingai. Kau tanya aku solution. Kalau aku boleh bagi solution ke engkau sekarang ni, baik aku jadi kerajaan. Kau nak sangat jadi kerajaan, kan? Dah bagi jadi kerajaan, lepas tu kau banyak pula bunyi. Kau cakap ingat senang nak jadi Prime Minister. Ingat senang nak jaga negara yang dah macam tu, dah macam ni. Time kau nak ambil hari tu, bukan main kau cakap. Bukan main kau sembang, hari ni aku naik jadi PM. Tu aku tak nak cakap. Aku malah nak dengar bunyi tu pun aku sakit telinga nak dengar. Kata tak? So what I'm trying to say here is that kita semua rakyat sekarang ni, we must count this. Okay? Kita kena kira berapa hari lagi nak sampai. Faham tak? Sebab apa? Dia memang dah gelabah sotong dah. Walau apa pun sekali dia buat sekarang ni akan membuatkan orang rasa macam jelak, orang rasa meluat, orang rasa menyampah, orang rasa macam nak maki.
Which is why? Because Allah dah tarik rahmat dia. Allah dah tarik rahmat dia, Allah dah tinggalkan istidraj dekat dia. Ini yang sebenarnya, guys. Okay, so kita chill. Alright, jangan risau. Bab tu takkan sampai punya. Sebab apa? Dia takkan sampai because at the moment diorang akan kena go through PRU. Faham tak? Jadi kita kena relax. Macam Papa Gomo kata, Azri cakap, macam mana Abang Hisham cakap, strategi tu penting, fokus tu penting. It's very important that we focus ourselves. Okay, we must look out for each other, remind each other, jangan melompat, jangan melantun tak tentu pasal, because the more you do it, the very likely they will find a way to get to the point of apa dia? Darurat. So kalau jadi darurat, siap, kita masalah. Okay, apa yang kita nak ialah kita tak nak berlakunya darurat, because kita tak nak tak jadi PRU. Sebab kalau tak jadi PRU, automatik dia akan menggila lagi. Okay, so we must tell them that your time is almost up. Alright, you dah kena checkmate. Enough is enough. We don't want to see your face anymore. Dari jalan kita kutip, kita letak diorang dekat atas. Di jalanlah juga kita akan hantar mereka dengan sepakan daripada rakyat. Okay guys, jangan lupa selawat. Right, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, InsyaAllah tu je lah nak cerita sikit hari ni. Right, InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi in another video, another time. Pada yang masih duk hantar message, pada yang masih duk PM, pada yang masih support, Alhamdulillah, thank you very much guys. Jangan kita lupa dengan kita punya perjuangan. Alright, that is to be one, to make sure he doesn't see the daylight in the next PRU. Okay guys, Assalamualaikum, peace.